wanita berusia 28 tahun telah ditahan kerana dipercayai terlibat dalam pengubahan wang haram bernilai RM2 juta. Suspek dikatakan menggunakan taktik pelaburan perniagaan untuk mencuci wang dari sumber haram. Kes ini disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001. Kita sekarang ni dalam proses siasatan, jadi jangan ganggu siasatan polis, okey? Tapi kita ada satu lagi ni. Okey, tak apa. InsyaAllah nanti pegawai kami akan jawab soalan-soalan kalian. Okey, terima kasih semua. Nah, sign contract. Trust me. Assalamualaikum Natin. Waalaikumsalam. Sihat? Waalaikumsalam. Korang sihat? Sihat. Datin sihat Natin? Alhamdulillah, I sihat. Dengar cerita, korang nak buka bisnes? Betul ke? Datin, butik kecil-kecil je. Tapi itulah, ingatkan kalau dapat modal lebih, nak expand besar sikit. Saya pun sama. Ayam goreng ni demand tinggi. Tapi itulah, modal dapur, sewa. Semua nak kena fikir kan. Faham je lah. Alang-alang, I nak invest something. Apa kata I jadi founder untuk korang? I bagi you RM1 and I bagi you RM1. Macam? Wow, RM1? Serius lah? Ni tak ada syarat apa-apa ke? I serious. I akan bagi dekat korang RM2 juta. Korang boleh guna duit tu untuk beli barang ke, sewa tapak ke. Lepas tu, bila dah untung, korang bolehlah bagi sikit dekat I. Tapi, tak bahaya ke? Jangan risau. I akan masukkan duit dekat akaun korang sikit-sikit. Supaya nanti orang akan rasa duit tu rolling daripada modal korang sendiri. Tapi Datin, duit ni sebenarnya datang dari mana ya? You jangan banyak tanya. You nak duit kan? Kalau macam tu, logik juga. Lagipun, kita memerlukan modal pun. Itu yang I nak dengar. Bisnes jalan, duit masuk, kita semua untung. Nah, sign contract. Trust me. Pengubahan wang haram ni, bagi kefahaman saya, dia merupakan satu jenayah. Jenayah yang selalunya dikawal oleh sindiket. Maksudnya wang-wang yang dia dapat tu daripada sumber dadah dan segala benda-benda yang tak sepatutnya lah. Maksudnya benda-benda yang haram. Tak tahu tak apa. Money laundering ni penyelewengan wang untuk orang kata tak bagi nampak bersalah. Maksudnya wang yang didapat tu daripada hasil daripada wang haram, rasuah. Tapi dikaburkan wang itu supaya nampak tidak bersalah. Itu yang apa yang saya faham tentang money laundering lah. Bahaya sebab berkemungkinan ia akan menyebabkan jenayah yang besar seperti terlindungnya aktiviti-aktiviti jenayah-jenayah yang lain disebabkan tentang money laundering ni lah. Sememangnya kalau kita tahu wang haram ni adalah sangat bahaya sebab dia juga boleh orang kata menjejaskan kita punya keuangan negara. Ekonomi kita pun akan jadi tak stabil apabila kalau benda ni tidak orang kata dikawal oleh pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa lah. Bahaya. Untuk mengelakkan pengubahan wang haram ni, sebenarnya kita kena perkasakan lagi kita punya undang-undang supaya undang-undang kita ni lebih ketat. Orang-orang atasan tu, pihak kerajaan, pihak berkuasa lah terutamanya perlu untuk menyekat benda ni daripada berleluasa. Sebab kita tahu memang pengubahan wang haram ni sangat-sangat bahaya dan ia memang akan sikit sebanyak akan memang memberi kesan kepada ekonomi negara. Tak tahu. Jangan terlibat, jangan terima, jangan mudah percaya pada orang lain
sekiranya melakukan kerja yang senang tetapi diberi bayaran yang tidak setimpal dengan harga yang sepatutnya kita lakukan pekerjaan itulah. Jadi saya harap kepada semua supaya kita tidak terlibat dengan jenayah rasuah lah. Jangan terima, jangan ambil dan jangan memberi juga. Oh, 3J. Okey. Duit haram nampak senang, tapi hujungnya bau padah. Jangan jadi mangsa. Jangan jadi penyumbang. Jika anda ada syak aktiviti pengubahan wang haram, Laporkan. Integriti kita. Masa depan kita. Boleh kami tahu perasaan anda emosi sekarang? duit haram nampak senang. Duit haram. Duit masuk. Rolling. Rolling pula. Jika anda ada syak aktiviti pengubahan wang haram, Laporkan.